أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل والصلاة والسلام على آله وصحبه. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Adapun segala sembahyang sunat yang dituntuti berjamaah padanya. Jadi sembahyang sunat ada yang dituntuti berjamaah, ada tidak dituntuti. Tu. Jadi adapun segala sembahyang sunat yang dituntuti berjamaah padanya pada sembahyang sunat tu. Itulah yang diberitahu kepada kita ni. Hak tak dituntuti, tidak dituntuti berjemaah, sembahyang sunat tak tuntut sembahyang berjemaah, itu hak yang tak diberitahu. Yang tidak disenaraikan sebagai yang dituntuti, maka tidak dituntutilah dia. Dan segala sembahyang sunat yang dituntut padanya dan sembahyang ia berjemaah, maka diseru baginya. Makna segala sembahyang sunat yang dituntuti berjemaah padanya dan dia sembahyang bersembahyang ia berjemaah. Sembahyang sunat yang dituntuti berjemaah, kalau kita nak masak apa tak apa ni, sembahyang hari raya. Itu kita tak boleh nak pergi ke masjid, ada masyarakat, masalah, sakit misalnya ni, tak dapat keluarlah ke tempat sembahyang jemaah. Jadi ni sembahyang sunat yang dituntuti berjemaah, sunat kita berjemaah padanya. Dan sembahyang ia berjemaah. Tu. Lepas tu pula dia tu sembahyang berjemaah, dia serukan baginya as-salata jami'ah. Dan dia tu sembahyang berjemaah. Jadi mafhumnya kalau dia tak sembahyang jemaah, memanglah sembahyang itu sembahyang dituntut jemaah. Tapi dia tak berjemaah. Jadi tak usahlah dia kata as-salata jami'ah. Kerana as-salata jami'ah tu untuk yang sembahyang berjemaah. Sembahyang tu sembahyang dituntut berjemaah. Tapi dia tak sembahyang berjemaah dengan sembahyang tu. Itu boleh saja berlaku begitu. Jadi tak sunat kata as-salata jami'ah. Dan sunat kemudian daripada masuk padanya yang aba'nya membaca tasyahud awal. Sunat kemudian daripada masuk padanya pada sembahyang. Sunat selepas daripada masuk dalam sembahyang, yang aba'nya mana ada aba'ad, ada hay'ah. Aba'ad ni makna hak besar, walaupun dia sunat tapi pahala dia besar. Contohnya ialah seperti membaca tasyahud awal. Membaca tasyahud awal itu adalah semua daripada sunat aba'ad yang dituntuti ketika kita dalam sembahyang. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripadanya tasyahud pun juga maknanya sunat kemudian daripada masuk itu membaca tasyahud dan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas daripada tasyahud. Kemudian daripada tasyahud dan selawat atas al, sunat juga selawat di atas al. Kemudian daripada tasyahud dan selawat atas al dan juga sahabat. Tu. Tu mana setengah daripada rukunnya dan salam atas Nabi, memberi salam atas Nabi. Itu makna selawat di atas Nabi salam tu. Dan al makna keluarga Nabi. Dan salam sunat juga kita ucap salam atas Nabi. Allahumma salli wa sallim. Tu. Ya makna ya Allah ya Tuhanku, makna selawat dan salam nak olehmu. Jadi makna dia sekali dah. Makna salam wa salli wa sallim. Tu. Wasallama wa sallamana wa salla wa sallam. Tu misal. Jadi dan salam atas Nabi dan al memberi salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan atas al memberi salam kepada ali Muhammad, ali Nabi maknanya keluarga Nabi. Dan sahabah juga dan berdiri bagi sekaliannya. Dan berdiri bagi sekaliannya.
Manakala maknanya secara berdiri. Tu makna sunatnya begitu. Tu. Maka manakala ditinggalkan satu daripada beberapa sunat abad itu, sunat dijabar akan dia dengan sujud sahwi. Sunat abad manakala ditinggalkan akan dia, makna sunat kita jabar makna tampung, tempel dengan sujud sahwi. Dan dua sujud sahwi dan dua sujud dahulu daripada salamnya. Itu maknanya kena ada juga dua kali sujud. Itu ialah sunat-sunat maknanya muakkad. Sunat-sunat yang kuat dari segi tuntutannya. Tu. Dan sunat hai'ahnya. Sunat hai'ah semaya. Hai'ah maknanya kelakuan. Yang tiada sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Sunat hai'ah ni takrif dia diwak takrif. Takrif dia ialah sunat yang tidak dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Jabar makna tempel, tampal. Tak boleh nak tampal dengan sujud sahwi. Sebab dia hak ni kerana terlalu kecil. Tu. Makna dengan sujud sahwi. Maka iaitu amat banyak. Banyaklah. Sunat hai'ah tu makna banyak. Tu. Setengah daripada banyak sunat hai'ah. Hendaklah diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbiratul ihram. Angkat serta dengan mana? Permulaan Allahu Akbar. Permulaan kita sebut tu. Mana kita Allah tu angkat tangan. Angkat tangan serentak. Berbetulan tapak tangannya dengan bahunya. Sama betul. Berbetulan dengan bahunya dan hujun jarinya dengan cuping telinga yang di atas. Jari tengah. Hujun jari ni. Dan dua ibu tangannya dengan cuping telinga yang di bawah ni. Begitu lebih kurang itu sama betul dengan telinga di bawah bawah telinga bahagian bawah telinga tu. Jadi telinganya yang di atas dan dua ibu tangannya dengan cuping telinganya yang di bawah. Kemudian diturunkan keduanya. Diturunkan dua tangannya, ditaruh makna diletak. Ditaruh makna diletak di bawah dadanya. Bawah dada ni dada, bawah dada. Tu. Dan digenggamkan tapak tangan kanannya atas pergelangan tangan kiri. Kesudahan hantarnya dengan kesudahan takbirnya. Allahu Akbar. Tu. Tangan akak mana Allahu Akbar. Tu. Biasa rentak begitu. Comel lah. Dan digenggamkan tapak tangan kanannya, pergelangan tangan kirinya, kesudahan hantarnya dengan kesudahan takbir. Kesudahan hantar pergerak ke tangan sampai kepada tempat dia sama serentak dengan maknanya ucapan dia takbir Allahu Akbar. Tu. Dengan kesudahan takbirnya bersama-sama atas yang mu'tamad pada syarah muhadzab. Syarah muhadzab Imam Nawawi itulah kitab majmu'. Dan syarhul wasit. Tu. Dan setengah tu habis. Tu. Dan setengah daripada membaca doa iftitah. Kemudian daripada takbiratul ihram. Lepas pada takbiratul ihram baca doa iftitah. Iaitu dia ada beberapa versi. Hak ni hak biasa kita baca. Iaitu Allahu Akbaru kabira. Tu. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dia panggil apa dia? Ikrar hak wajib fardu dan juga hak sunat. Ikrar dan mati semua tu ialah lillahi rabbil alamin. Jadi maknanya zahir kita, batin kita serah kepada Allah Ta'ala belaka. Tu. La syarikalah wa bidzalika umirta wa ana minal muslimin. Dengan demikian itulah
diperintahkan daku dan aku ni setengah daripada orang Islam. Dan setengah daripadanya, sunat hai'ah lagi. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu sunat. Pada tiap-tiap rakaat. Macam kita semaya tarawih maknanya, sudah bangun pula. Baca bismillah. Dan setengah daripadanya jahar, mana baca derah dengan bacaan jika ia imam. Sunatnya mana baca tu biawi nyata latah kepada makmumin. Latah makna sampai. Jika ia imam. Tu. Jika ia dan setengah daripada jahar dengan bacaan jika ia imam. Atau memfarid semaya sore. Memfarid pada segala tempat yang dijaharkan dia. Jahar pada tempat yang dijaharkan. Baca jahar lah. Tu. Dan kalau tempat sir, baca perlahan, kita baca perlahan. Dijaharkan akan dia. Mana? Memati. A'udzubillah. Dan setengah daripadanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Itu secara sir. Dan setengah daripadanya jahar dengan bacaan jika ia imam. Baca dengan secara nyaring. Kalau dia tu jadi tu imam. Atau munfarid pada segala tempat yang dijaharkan dia. Mana tempat yang dijahar, kena baca riah. Ini baca riah. Dan iaitu pada semaya subuh. Dan 2 rakaat yang awal pada maghrib dan isya dan Jumaat. Dan 2 hari raya dan gerhana bulan. Dan semaya minta hujan. Dan tarawih. Dan 2 rakaat tawaf pada malam atau subuh. Tu. Itu maknanya baca secara jahar. Dia nak baca secara jahar. Jahar dijaharkan, semaya jahar dijahar. Dan disirkan bacaannya lain daripada yang tersebut. Lain daripada tersebut yang kita tahu tu. Tu kita tak tahu tu kecuaian kita. Sepatutnya kita tahu. Makna yang disirkan bacaannya lain daripada yang tersebut. Seperti segala sunat rawatib. Sunat kafir fardu. Hingga rawatib yang pada malam. Rawatib pada malam. Dan 1 rakaat yang akhir pada maghrib. Rakaat yang terakhir pada maghrib. Dan 2 rakaat yang akhir pada isyak. Dan sembahyang gerhana matahari dan segala sunat mutlak pada siang hari. Itu bersalah sunat mutlak yang pada malam. Maka sunat dibaca dengan pertengahan antara sir dan jahar. Antara bacaan nyaring dengan baca koho, makna perlahan. Tengah-tengah, baina-baina. Tu. Itu makna kita kena tahulah. Jahar setara mana, sir setara mana. Jadi, itu baina-baina. Mana? Semaya saat ni. Pada siang hari bersalah sunat mutlak. Pada malam, maka sunat dibaca dengan pertengahan antara sir baca kau dan juga jahar baca lantan. Itu semua daripada makna sunat-sunat hai'ahnya. Dan semua daripadanya, semua daripada sunat hai'ah mengucap amin. Kemudian daripada Fatihah waladdallin kita pun hingga minit 2 barulah amin. Atau nak cepat boleh amin. Tu. Dan setengah daripadanya sunat mutlak yang pada malam, maka sunat dibaca dengan pertengahan antara sir dan jahar. Dan setengah daripadanya setengah daripada sunat hai'ah lagi mengucap amin. Mengucap amin kemudian daripada Fatihah amin. Dan mengucap amin makmum serta amin imamnya. Tu imam ucap amin, makmum pun sunat ucap amin. Dan jika tiada mengucap amin imamnya atau ia mentakhirkan dia daripada waktunya yang disunatkan padanya, maka hendaklah mengucap amin makmum pada waktu itu. Boleh kita mengucap. Jika tiada mengucap imam sekali pun, tak imam tak ada kata amin. Boleh kita nak kata amin. Tu. Dan jika luput akan dia oleh takminnya. Kerana
serta dengan takmin daripada imam. Hendaklah mengucap amin makmum pada ketika amin dirinya. Hok dia baca masa mana lepas pada tu dia ucap amin hak tu pada dengan hak tu lah. Tu. Dan jika ia membaca Fatihah berserta dengan Fatihah imamnya. Jadi kita buat unggah dia tu pun kena buat unggah juga. Tak ada kat je. Di pelepah angin. Hilal lengoh. Hilal lengoh.